Kalau dah hari, dia hukum dia mata ya. Ini bola sama dengan arah simpan kelab dan okey. Jom susah sikit sebab dia agent untuk semua dia kecil. Macam itu sekolah nanti cucuk untuk jari. Ada cikgu betulkan sikit. Cuba acungkan dulu. Okey. Lepas juga kamu juga pakai balik ambil half corner dia punya ketinggian bridge tu dari kanan dan tolak sama arah baik. Kita sedarikan yang pembukaan ini. Kalau video senang, dia terus buat terjadinya. Jadi kita gunakan sama ada round atau medium. Kita pergi ke information sebelum kita nak tanya lain ni. Kalau mungkin kita ni agent punya kosan kan, kita kena lukis naik dulu. Naik. Naik penting supaya awak tahu kan objek komponen ni. Nanti bila terlebih, sebab awak akan buat potong ke tangan. Tu kalau awak punya wire tu awak extend from the line, lepas nanti awak potong wire tu. Okey, kemudian awak perlu ukur juga size expression screw. Yang ni kita gunakan size medium. Potong sikit. Bila awak letak, nampak tak? Dia pakai size, pakai juga size kiri dan kanan. So kalau tengok, awak punya wire tak boleh sampai ke arah tu. Tak boleh ganggu dia. Okey, tu nak ganggu dia, boleh lukiskan sama dengan extension awak punya extension screw ni supaya tidak ganggu. Teruskan dengan backing untuk meter kepala. Okey, dah dapat. Saya ajar cara nak buat tag kan susah kadang-kadang dia nak atas kan. Tapi sebab punya model, saya beri angkat dan tolak. Mudah isi. Mudah ABC. Sebab dia biasa kan, dia tak ada terangkat ataupun terbawah. Okey, kemudian kita teruskan juga untuk bahagian pistol. Dekat ni empat komponen yang ke mana dia susah. Dia kan dia buka spring. Dia buka. Kalau siapa nak bentuk cara dia buka yang senang, saya cuba dah. Itu bukan tambahan. Kalau video dia tak ada banyak kan, dia ada beberapa tips yang boleh bagi nanti. Alhamdulillah tak ada. Jangan setiap kali awak nak check, pastikan awak tekan ini switch ni, tekan dan pinci engage dekat selera line. Sebab itu dia punya function dekat dengan selera line. So bila tekan, awak tanda bagaimana awak tekan. Jangan awak tanda ni, nanti kan dia tak duduk tempat betul dia. Okey, dah siap? Okey, untuk bahagian
dalam kulit makanan sama juga teknik dia. Sama je. So, saya nak sepakat sikit buat teruskan yang rumah ni. Okey. So dari sini sama juga. Tengok minai dengan overstand punya tag daripada minai dan juga kawasan otak extraction screw. Okey, kita buka. Dan demo untuk extraction screw. Okey, extraction screw tadi dia ada batang. Dia ada batang panjang di bawah ni. Kita ada potong sikit jaringan. Bukan dekat sini, bukan dekat tebuk sikit. Tebukkan sikit supaya boleh masukkan maksudnya tiang ke dalam sikit supaya dia berpegang dalam ni. Okey, posisi untuk extraction screw ni yang pertama dia mesti berada di tengah. Di tengah, so yang biru ni berlari dengan nilai. Okey, taruh tengah. Kemudian arrow ni mestilah menghadap hadapan ke arah interior. Kalau tak ada masalah pun posterior, cuma dia kalau sebetulnya ke arah interior lah, sebab nanti pusingan tu untuk aktifkan unit screw adalah daripada posterior tu interior. Dia ada kiraan ada satu pusingan motor MM punya buka tu. Okey. Kemudian posisi untuk letak dia di mana dia interior itu, posisi dia tu. Okey, untuk ini selalu akan letakkan bahagian tengah di antara dua premolar. Sebab dua premolar ni selalu dia akan berada di tengah arch. Tapi tengok juga ada patient kadang-kadang premolar tak ada satu tu ataupun dia lebar. Bila lebar, bila kita letak tu dia akan jadi ke tengah. Bila tengah, dia punya force untuk tolak tu tidak sekali. Pastikan dia berada di tengah. So kalau punya extension dia tu bawah, bila letak tengah, posisi dia lebar, betul lebar. So bila letak sini mungkin dia ada depanan untuk perangan nanti. So kena kita stick untuk exercise kemudian so kalau letak di sini, kalau letak setuju kan biar tiang tak cepat. Bila snap, kita buat besi. Kita buat snap, dia besi. Okey, tak kata benar untuk screw. Dia tadi tanya. Okey, dia sama je dekat lower pun sama juga. Teknik dia sama je. Kan? Okey, saya tentukan dekat bahagian ball hand. Ball hand kita gunakan dua saja, tak banyak. Dan saya akan tunjukkan juga demo. Sekiranya ball hand ni tidak ada, saya nak buat saja. Ball hand ni dia boleh guna dekat mana gigi je. Posterior boleh, dia boleh. Posisi di sini. Dia betul dekat interlator ni. Ada persoalan ini. Sama ada laser kanan ataupun midline ataupun ini. Tapi untuk dimakkan saya akan gunakan dua je. So dekat bahagian laser kanan ni dan juga laser kanan satu ni. Kalau ada orang yang nak lagi dia tak sama lagi satu bahagian midline. Cari lagi laser dua ni. Laser ni. Okay. Letak dan dia punya ball ni mestilah berada di betul dekat bahagian center ni paling bawah dekat sebahagian lain. Ini punya potential dia. Bila letak, ambil pencil tanda untuk dia masuk dekat ni. Nampak dekat dia. Buat ada kan? Dekat dari sini. Gunakan kita boleh. Dan angkat sikit. Angkat sikit bahagian ini untuk kita tak nak dia terlalu masak dengan tisu. Batu ni dia memang susah sikit nak letak sebab dia ada batu panjang kan. Kalau boleh dia letak kat atas sikit. Letak kat atas. Kita letak. Okey. Dan untuk tag dia, dia prefer buat zigzag ni. Sebab dia lembut tau. Bila membuat L-shape saja ataupun buat loop tu, tinggal dia boleh drop.
Pada lembut. Z ni dia punya cost lebih banyak. So ambil untuk material lower ni dia tak banyak sikit untuk Z kalau atas tu okey. Ambil pertama okey. Dengan jarak Z tu ikut saiz balik kita ni. Dia lembut. Okay. Ulang okay. Dan dia ke tepi. Betul? So Jadi pada atas ni lurus je. Potong lagi ya. Dan tak. Oh boleh, panjangkan lagi dia punya set tak apa, tak kisah. Tapi jangan pendek sangat lah. Dia panjangkan pun tapi jangan sampai dekat kau punya ujung wasted oh. Okay, dia mesti terangkat tak nak dapat kepala. Yang tentu hanya kat bahagian bawah end saja. Masuk dalam matrix mesti ini. Ada space untuk klik masuk. Kalau kalau rapat boleh masuk tapi mungkin lah. Dia akan ikut untuk punya wire. Okey. Dan untuk gigi sini pun sama juga dengan dia. Tapi tak nak ulang benda lagi ada sama dia. So dua ada sama juga dengan dia. Tak kata masalah ni. Ada tak?